Leadership dia tak ada. Sorry lah lupa lelaki ni tak boleh cakap tak direct. Lembab. Perempuan menjadi king. Okay, podcast tanpa studio. Podcast tanpa studio. Tak tapi tak jaga. Lelaki sekarang tak ada leadership skill. Kalau grup campur gender, mesti perempuan yang lead semua kerja walaupun organisation, chart, chief, director letak dekat lelaki. Dapat. My opinion, saya tidak setuju. Tapi saya setuju. Lepas tu? Sebab apa saya setuju? Kalau awak tengok video-video sebelum ni, yang mana saya ada mention kan pasal lelaki menjadi queen, perempuan menjadi king. So Benar. benda ni relate macam mana? Leadership dia tak ada. So dia tak boleh nak menepis poin yang wanita yang nak menjadi king tadi. Dia tak boleh nak menepis sebab bila dia menepis sikit dia kena lawan sama. So dia tak tahu nak bagi lagu mana. Sebab tu kena ngaji habis. Mana awak kena renali. Kalau awak kata tak saya ngaji sekalipun, ada juga video sebelum ni saya ayat balik. Saya kata ada orang jatuh nak berhenti ngaji, mak pak ya okey sikit. Kalau itina tak okey, berbalik kepada benda tu juga. Bila orang tina terlalu banyak belajar, orang jatuh tak belajar, macam tu hayang je saya ni. Dia macam kuasa tu di tangan orang lain dah lah. Kuasa tu di tangan orang lain. Kita mula menjadi queen, mereka mula menjadi king. Untuk belajar tu kena dua-dua, balance. Orang tina jatuh kena sama-sama. Sama-sama naik. Okay, kita tengok daripada komen, ada seorang komen. Okey. Sorry lah lupa lelaki ni tak boleh cakap tak direct. Lembab dia kata. Emosi, faham-faham lah. Logik ke kalau aku pukul rata semua lelaki? Habis tu takkan aku nak salahkan Sultan pula. Can't stop in the black backdrop.